Kawan saya kata saya tak akan dapat subscriber. Jadi hari ini kita akan buktikan dia salah sepenuhnya. Kita berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan kita akan cuba beberapa street food paling viral di negara ini. Ramai kata makanan Malaysia memang tiada tandingan, malah lebih hebat daripada Indonesia. Tapi betul ke hari ini kita akan uji sendiri? Dan percayalah, ada tempat yang beratur gila panjang. Persoalannya, berbaloi ke atau sekadar hype internet? Dan saya tak buat ini seorang diri. Saya bawa kawan saya sekali yang sangat jujur bila bab makanan, kadang-kadang terlalu jujur. Jadi kalau overrated, kita akan cakap. Tapi kalau sedap, memang kita bagi 10. Pastikan korang tengok sampai habis sebab tempat terakhir mungkin akan ubah pandangan korang tentang street food Malaysia. Baiklah, lokasi pertama dan saya dah tak sabar. Dan kita baru sampai di satu tempat lokal yang terkenal dengan satu benda. Roti. Tapi bukan roti biasa, ini roti versi next level. Diisi dengan telur dan daging cincang. Tengok crowd dia memang penuh. Ramai orang beratur, kebanyakannya orang tempatan. Itu tanda yang sangat bagus. Korang boleh nampak cara mereka buat depan mata. Doh diregangkan, dilipat, rangup di luar, lembut di dalam. Lepas tu pecahkan telur ke dalam, biar sedikit cair dan letak daging yang penuh rasa. Bau dia memang padu. Okey, first bite. Wow, ini memang luar biasa. Rangup, lepas tu lembut, creamy dari telur dan daging dia sangat berperisa. Ini bukan sarapan biasa. Ini bahaya. Saya boleh makan setiap hari. Cuba rasa. Cakap ini tak sedap. Memang gila. Daging dia lembut, cair dalam mulut. Telur tu buat semuanya lagi creamy. Ini level lain. Sejujurnya, ni dah macam 10. Tempat pertama dah 10. Itu masalah. Kalau mula macam ni, yang seterusnya macam mana? Kalau korang ada di sini sekarang, korang akan cuba tak? Komen di bawah sebab ini memang setting standard tinggi. Baik, lokasi seterusnya. Yang ini, saya dah lama nak cuba. Kita datang awal dan bagus kita datang awal sebab barisan memang panjang. Orang dah tunggu sebelum buka lagi. Itu tanda tempat viral sebenar. Tempat ini terkenal dengan crispy pork. Korang boleh tengok proses dia di belakang. Daging babi dipanggang, kulit jadi rangup sempurna. Bunyi dia pun dah buat lapar. Kita tunggu hampir 1 jam untuk dapat makanan. 1 jam, jadi ini memang kena berbaloi. Tengok tu. Kulit keemasan, rangup, isi nampak juicy. Ada sos di bawah. Jom cuba. Ya Allah, bunyi rangup tu sempurna. Dan isi dia sangat lembut, juicy. Gabungan dia memang padu. Cuba rasa. Ya, memang gila. Ini antara pork terbaik yang saya pernah makan. Saya tak tipu, ini mungkin 10 lagi. Dan saya bukan senang bagi 10. Inilah sebab Malaysia menonjol. Detail, tekstur, rasa, semua tepat. Kalau korang kena tunggu sejam untuk makanan, korang sanggup tak? Jujur. Sebab ini memang berbaloi. Baik, lokasi seterusnya. Dan ini klasik, kita nak cuba salah satu hidangan paling ikonik Malaysia, nasi lemak. Dan tempat ini ada ribuan review. Ramai kata ini yang terbaik di Malaysia. Tengok pinggan ini. Nasi lemak, ayam goreng, sambal, kacang, ikan bilis, telur. Semuanya dalam satu hidangan. Inilah identiti makanan Malaysia. Jom makan. Nasi dia sangat wangi. Rasa santan memang kuat. Ayam pula rangup di luar, juicy di dalam. Sambal dia manis, pedas, ada rasa smoky. Semua seimbang. Cuba ayam tu. Ya, memang tak masuk akal. Ini mungkin ayam goreng paling sedap saya pernah makan. Inilah kekuatan Malaysia. Setiap komponen penting. Bukan satu benda saja, tapi gabungan semua. Saya bagi 9.5, mungkin 10 juga. Setakat ini, mana pilihan korang? Roti, pork atau nasi lemak? Komen bawah, saya nak tahu. Baik, lokasi seterusnya. Yang ini lain sikit. Ini clay pot chicken dimasak guna arang. Korang boleh nampak sendiri. Setiap periuk dimasak perlahan. Nasi dari mentah serap semua rasa ayam dan sos. Chef ini dah buat selama berpuluh tahun. Pengalaman yang tak boleh ditiru.
dah sampai, kita kena gaul semua. Tengok tu, nasi bawah sedikit rangup dari arang, ayam lembut, sos meliputi semua. Jom rasa. Wow, rasa smoky terus kena. Nasi lembut tapi ada bahagian rangup. Kontras itu yang buat dia special. Cuba sausage tu. Sedap, manis, masin, rajik semua seimbang. Ini comfort food. Tapi versi upgrade. Rasa tradisi memang kuat. Saya bagi 9.5. Mungkin tak se-eksplosif pork tadi, tapi tetap padu. Inilah maksud saya bila kata Malaysia menang. Bukan sekadar hype, konsisten. Setiap tempat ada identiti sendiri. Baik, last stop. Kita habiskan dengan kuat. Kita sekarang dekat skyline KL dan kita nak cuba dessert terkenal. Cendol. Ada ais, santan, gula Melaka, topping macam jelly dan durian. Sekarang, saya bukan peminat durian. Ini mungkin bahaya. Jom gaul. Okey, cuba durian dulu. Sebenarnya tak teruk. Kuat tapi manis dan sejuk seimbangkan rasa. Cuba. Tak. Ya, durian memang macam tu. Sama ada suka atau tak. Jom cuba mango. Ini lagi mudah. Manis, segar, memang sesuai lepas makan berat. Ini penutup yang sempurna. Makanan sedap, view cantik, vibe terbaik. Jadi persoalan besar, Malaysia versus Indonesia. Kenapa Malaysia menang hari ini? Sebab keseimbangan, konsistensi, variasi. Setiap hidangan ada lapisan rasa, tekstur dan pengalaman. Bukan bermakna Indonesia tak hebat, tapi hari ini Malaysia memang tunjuk kelas. Sekarang jujur, korang setuju tak? Atau Indonesia tetap nombor 1? Drop pendapat korang di komen, saya nak dengar kedua-dua pihak. Dan kalau korang enjoy video ini, jangan lupa subscribe sebab ini baru permulaan. Lebih banyak perbandingan, lebih banyak travel, lebih banyak pengalaman real. Kawan saya kata kita takkan berkembang, tapi kalau korang sampai sini, korang dah bantu buktikan dia salah. Jumpa lagi. Negara mana kita nak bandingkan seterusnya?